Hello, hello. Aku kena make sure benda ni hidup, kau tahu tak? Kalau tak, aku tak perasan. Aku dah tak ada audio man ke siapa-siapa. Aku kena make sure. Sebab hari tu, aku dah record video aku panjang kan. Lepas tu, rupanya setengah jalan, suara aku tak ada. Apa tu aku ingat boleh lah dengar dekat audio kat sini. Tak boleh. Once you attach benda ni, dia terus gone suara tu. Okay, nampak tak? Okay, next week aku akan pergi. Okay, sebelum apa-apa, please subscribe my YouTube channel. Sebab aku akan document everything my life. InsyaAllah please doakan aku boleh. Tapi aku tak adalah record the whole thing. Selalunya kan kalau aku travel, aku akan enjoy the moment. Maybe aku akan record macam ni. Summary. Alah, kau akan tengok aku punya story juga. Macam aku berjalan-jalan, aku record ni, TikTok and all that, right? Tapi for YouTube, aku rasa aku akan bagi macam summary. Macam, okay, aku pergi New York, apa yang aku alami. Aku pergi Toronto, apa yang aku alami. Overall. Boleh macam tu. Sebab aku rasa macam like, benda tu lagi, because aku suka letak phone dan aku bercakap instead of aku record and everything. Sometimes kan ada orang tak suka aku record dia orang. Kau faham tak? Jadi aku macam whatever. Tapi aku akan tunjuklah korang, InsyaAllah aku akan tunjuk korang footage yang aku pergi berjalan. Yeah. So yeah, jangan lupa like, subscribe and share. Aku akan share more stories, I think. And I'm gonna talk a lot. And yeah, thank you so much, guys, for staying with me. And now you still with me. I'm so honored. Aku appreciate korang gila-gila. You guys literally my day ones. Sampai aku dah change into a new person, I would say. Not really lah. The old me is still inside me, I think. Cuma now aku more, I learn a lot. I've seen a lot. Aku belajar banyak. Aku dah nampak banyak-banyak benda. Aku dah lalui banyak benda. So, lesson learned. Macam orang cakap lesson learned kan. Macam aku yang dulu macam kat kampung tu, orang belum discover aku tau. Masa tu aku very niche. Yang tahu aku je tahu. Until aku masuk mainstream. Bila aku masuk mainstream, orang dah start kecam aku. Orang yang tak kenal aku tak boleh terima aku. Korang yang terima aku, korang yang still here with me, yang kenal aku daripada kampung dulu, korang memang suka aku macam tu. Tapi once aku bawa perangai aku macam tu ke mainstream, orang tak boleh terima. And start from that, in order for me to sustain in this industry, aku kenalah adapt, aku kenalah change. So, bila aku change, korang nampaklah perubahan dia. Kan? Aku tak boleh cakap seberangan, aku tak boleh nak memondan, aku tak boleh buat semua benda tu. And the old me still inside me. Off camera, you're gonna see the old me. But on camera, different a bit. But I still really hope you guys macam still stay with me. And insyaAllah aku akan share the same value. Aku akan deliver message yang bagus-bagus in every video. I really hope so. And aku harap sangat korang yang tengok video aku dapat manfaat. And also, again, please don't put expectation on me. Jangan kau letak harapan kat aku sebab aku akan kecewakan kau one day. Sebab I far from perfect though. Kau nak oh Imran, you public figure, you idola budak muda. No, I'm not that. Aku takkan. You patut beri contoh yang baik-baik. You patut, sebab you telah menjadi contoh. No, tak ada.
Aku tak nak jadi contoh kepada anak kau. Aku tak nak jadi example. And aku bukan orang yang patut korang contohi. Ya. Oh Imran, tapi you kena behave sebab anak akak tengok awak banyak akak, anak akak tengok saya, rampas phone tu daripada anak akak, Kak. Jangan bagi dia tengok saya, Kak. Sebab saya bukanlah contoh yang sebaik-baiknya. Ada ramai lagi Khairul Aming, Syed Saddiq yang patut diorang tengok, bukan saya. Aku nak jadikan YouTube channel aku ni, aku nak dokumen personal growth aku. Macam mana aku daripada sini. At the same time, aku nak korang juga grow with me. You know, daripada this level ke this level. We climb the ladder together lah. So, aku nak jadikan aku punya YouTube channel ni like comfort space, personal growth. Aku nak build the community for us to macam together be better and bad. So yeah, aku bukan contoh yang terbaik. Please. Aku akan kecewakan kau. I'm gonna make a lot of mistake in the future. Aku akan buat banyak lagi kesilapan in the future. Yeah. So, be ready. Sebab aku pun tak tahu kesilapan apa yang aku akan buat in the future, right? Orang cakap kat aku macam, nanti dah buat silap, minta maaf. Benda yang sama. Silap, minta maaf lagi. Silap, minta... Dan memang manusia akan buat silap, lepas tu minta maaf. Silap, lepas tu minta maaf. Kan? Dan memang manusia. Kan? Sebab tu Allah tu buat pintu taubat sampai kiamat. Sebab dia tahu manusia akan buat kesilapan sampai hari kiamat. Kan? Tapi dia tu maha pengampun. Kau buat silap, datanglah kat aku bertaubat. Apa tak lagi aku dengan kau? Memang aku banyak silap lah. Kan? Kau ingat? So be ready. There's a lot of mistake I'm gonna do in the future. But we're gonna learn from that mistake, okay? And then, again, this channel gonna be a space for us, okay? For personal growth. Untuk kita menjadi manusia yang better in the future. Amin. Okay. This first video, aku nak announce yang next week, aku akan pergi ke Korea for a week. And there's a lot of activity yang aku akan buat. Aku tak nak announce lagi. Biar korang tiba-tiba, wah, random gila kau buat benda ni lah. Macam tu, aku suka random sebab apa? Now evil eye banyak web. Kau tak boleh announce kau nak buat apa. Kau tak boleh cakap kau nak buat apa. Habis tak jadi. Percayalah cakap aku. So yang aku boleh cakap aku nak pergi Korea. Tolonglah jangan tak jadilah aku pergi Korea. Mampus. Tiba-tiba pula flight aku tak ada minyak. Kena stop. Anyways, tu je lah overall. Sebenarnya more lagi. But anyways, aku akan travel a lot insyaAllah. And yeah, you're gonna see a lot. But to be honest kan, aku rasa macam Aku rasa macam like aku dah pergi jauh. Kau faham tak? Mula-mula aku sedih tau. These 2 months aku kat Malaysia, aku sedih gila. Sebab aku kan bawa balik dari Toronto, lepas tu duduk Malaysia. Aku sedih gila sebab there's a lot of bad things happen to me, as you guys may know. Banyaklah jadi kat aku tak nak cerita sebab whatever. And aku sedih gila. Tapi bila aku fikir balik kan, macam Imran, kau dah pergi jauh actually. You gone through a lot. And you dah dapat macam-macam. So, it's okay for you to be sedih, tapi it's not okay for you to grieving, you know, to sedih lama sangat ataupun being negative, be harsh to yourself ataupun apa lagi complain banyak sangat. Sebab kau dah dapat macam-macam and you dah go this far. Kan? So appreciate and be grateful.
sometimes kita sedih, right? And it's okay to be sedih. You can be sedih. Tapi also jangan jadi tak bersyukur. Always be grateful. You can be sedih. You can cry. You can, you can like, you can cry. You can cry. But jangan jadi tak bersyukur. Kau boleh nangis sampai mata kau bengkak. Tapi jangan tak bersyukur. Always bersyukur. Okay? Yeah. Banyak sebenarnya masalah aku. There's a lot of things happen to me. But I keep it to myself. Because aku, again, aku tak pandai nak bercerita masalah aku dekat orang. Until last month I think, aku dah start go to therapy. Aku pergi terapi, aku dah start pandai to express myself, express my feeling. Bercerita apa masalah aku. And aku rasa terapi tu macam, bagi aku terapi lah, kau faham tak? Dia relax. Aku rasa burden yang dekat bahu aku tu jadi ringan. Aku rasa aku dah let out everything dengan terapi. Sebenarnya terapi ni bagus tau. Tapi aku malah nak cerita pasal terapi. Orang Malaysia ni, kalau aku cakap aku pergi terapi, nanti dia ingat aku gila. Dia macam, wah, dah teruk sangat ke kau ni? Dah sakit mental ke? Kau faham tak? Pergi terapi ke, pergi psychiatrist ke, doesn't mean you gila. Okay? Some people need that. Not some. At this point, you guys need that. Okay? I really hope terapi ni more accessible lah in the future for everyone. Now terapi mahal sikit lah. Yeah. Terapi bukan untuk orang gila. Terapi untuk everybody. Anyways. Yeah, aku tak nak mental breakdown. Aku dah burn out. Tapi aku tak nak mental breakdown. Kalau kau dah mental breakdown, dia akan jadi lagi teruk. Even worse. Dia macam kereta. Kau dah rosak engine. Kau buatlah apa-apa in the future. Kereta kau akan lagi rosak. Right? Macam tu juga manusia. So sebelum aku mental breakdown, aku buat apa yang patut. Overhaul. Faham? Sebab mental health is very important tau. Sebab aku pernah sit down dengan satu doktor ni kan. Dia cakap macam mana datang segala penyakit berpunca daripada mental health. Okay, kalau you perasan, dia cakap macam ni. Oh, tiba-tiba pula aku kan. Dia cakap macam ni. Kalau you perasan, orang-orang tua dekat Malaysia banyak sakit. Darah tinggi, kencing manis, apa semua. Because they dah gone through a lot. Diorang dah lalui macam-macam. And diorang tak ada access to therapy. Diorang tak ada access to psychiatrist. Sebab money wise tak ada duit. And also diorang ada satu mindset, okay, kalau kau pergi therapist, kau pergi psychiatrist, kau gila. Kau dah beyond gila. Macam tu. And kau dah patut pergi Tanjung Rambutan. Itu diorang punya mindset. Sebenarnya tidak. Gitu. So benda tu dah tertanam dalam otak diorang, to the point diorang macam telan je apa yang diorang patut telan, sampailah diorang datang penyakit lain. Contoh, aku bagi kau contoh. Bila kau mental health problem kan, kau tak boleh tidur malam, kau insomnia, whatever. Kau insomnia, kau tak boleh tidur malam. Bila kau tak boleh tidur malam, badan kau tak rehat apa semua, time tu lah datang penyakit lain. Apa jantung, kencing manis. Macam mak aku, dia kena kencing manis sebab apa? Sebab dia overwork. Pagi, petang, siang, malam dia kerja. Non-stop. Lepas tu dia tak boleh tidur malam tau. Sebab dia terlalu overwork, dia tak boleh tidur malam. And dia pregnant adik aku. Lepas tu start dia pregnant, dia lepas dia deliver adik aku, dia beranak, dia kena kencing manis. Dia berpunca benda-benda macam ni. Ada orang tak boleh tidur malam. Lepas tu bila kau tak boleh tidur malam, gula dalam badan kau tak proses, something like that lah. Lepas tu datang nak kencing manis. Ada orang tak boleh tidur malam, makan. And makan lepas pada pukul 10 tu, punca disease datang lah. And ada orang kena jantung, ada orang kena itu, kena ini. Punca daripada stress,
and juga mental health. So mental health is very important. Sebab tu kalau orang sentuh mental health, aku terus okay, no, mental health cannot main-main. Itu one thing about me. Aku memang took mental health problem ni very seriously daripada dulu lagi. So dia boleh daripada mental health tu lah datang penyakit, boleh menjemput penyakit-penyakit lain datang. Gitu. Jadi jaga mental korang. And also ada orang stress kan. Stress dia belum mental health problem, dia stress. Lepas tu stress dia makan benda nak hilangkan stress tu dia makan dessert gula banyak, kecil manis. Punca-punca daripada mental health jugalah. Stress is mental health also the same. Yeah, whatever. So aku nak jadikan ni comfort space. Aku ni ada ADHD. Sebab tiba-tiba je aku tukar. Apa tadi mental health. Yalah kan aku dah explain everything kan. So okay, so aku bercakap dengan, yes, back to the topic, aku bercakap dengan terapis. Pasal masalah aku apa semua. And then aku ni daripada kecil aku tak pandai nak express my feeling tau. And aku my mom and my dad jarang ada family time. Sebab my mom and my dad memang kerja keras untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Which is we never did. Not to say we never did. But the time is the time lambat because we hustle too long. Kau faham tak? So my mom and my dad ni aku rasa macam oh my god, mak bapak aku to the point aku tak nak kahwin and tak nak ada anak sebab aku nampak mak bapak aku ni susah. So I don't want to go through the same as them. And my goals is to jaga them sampai mati. Aku nak bagi dia orang comfortable life. Aku nak bagi the best life to them, you know. Itu my goal. Okay. Aku dengan mak bapak aku, kita orang jarang spend time together. And that's why aku tak pandai nak express my feeling. And mak bapak aku tak pernah tahu masalah aku. And I never share until they saw on Facebook lah. Contoh macam aku kena kecam teruk kan. Dia nampak, Umi nampak kat Facebook kau okay ke? Tapi still aku takkan cakap masalah aku. Aku macam, no okay je Mi. Alah biasalah tu. But deep down I'm crying, you know. Heartbroken. I never get emotional support from anyone. And I don't blame them. I don't blame them. Sorry, my English. Aku tak salahkan dia orang. And aku tak nak jadi aku tahu mak bapak aku nak besarkan aku, dah banyak dia orang lalui. Nak besarkan aku sampai aku jadi manusia tu je dah membebankan dia orang. Walaupun dia tak pernah cakap aku ni beban keluarga, tapi aku tahu betapa beratnya, you know. So bila aku dah besar, aku dah boleh fikir, aku boleh handle masalah aku sendiri, kenapa aku nak share masalah aku kat dia? Right? Kenapa aku nak membebankan dia lagi? Now time dia orang relax, right? Tapi sebenarnya salah. Sebenarnya mak bapak memang nak tahu apa masalah anak dia. Gitu. So kalau korang ada masalah, korang share je dengan mak korang. Mak ke bapak korang, Apa aku nak cakap tadi? Yes. And jangan mengharapkan diorang untuk settlekan masalah kau. Okay? Because just share your problem. Because somehow we need someone to talk to. Macam aku, I prefer to talk to therapy. Because I have a modern problem. So therapy can give me... So therapy boleh bagi aku modern solution. Right? Kalau aku beritahu mak bapak aku akan cakap, okay, jangan tinggal solat. Kau kena solat ni. Which is I do. Aku solat. But sometimes we need someone to talk to. That's it. And aku nak mak bapak aku relax. Aku tak nak mak bapak aku tahu masalah aku. So aku akan cakap kat terapis segala masalah aku. I just need someone to talk to. Someone untuk jadi listener. Macam ada orang dia kahwin, dia bini dia lah jadi listener dia. Aku terapi.
You just need to let out your problem and then let it be. Doesn't mean you tell someone your problem that someone can solve your problem. No. And you, kalau someone came at you and then bagi tahu masalah dia, dia bukan nak you settlekan masalah dia. Dia nak you dengar masalah dia. That's it. Jadi a good listener. Aduh, listener. Okay? Listener. So kalau someone datang kat you, dia trust you. Dia bagi tahu masalah dia dekat you. Dia tak nak you settlekan masalah dia. Dia nak you dengar masalah dia. Okay? So be a good listener. Listener. Yeah. Mental health. Okay, back to the topic. I think I dah pergi jauh and I patut bersyukur. Aku sedih. And why aku nak kena sedih, you know? Bila aku fikir balik, like macam, life is never that serious and why you take it seriously and why you sedih. Aku always cakap dekat semua orang macam, life is never that serious. Life is never that serious. Don't take life seriously. But aku yang take life seriously now. And yeah, don't take life seriously. Because no point, right? Engkau take life seriously, engkau berusaha macam nak mampus, kau kerja macam nak mampus, kau pecah kepala, tapi kau tak tahu kau mati bila. Kau bayangkan, kan, kau dah buat macam-macam, kau dah all out, tapi kau mati besok. So what's the point, right? What's the point? So life is never that serious. Take life lightly. And also, put trust on Allah lah. Obviously. And take Allah seriously lah. Don't take life seriously. Take Allah seriously. Anyways, moving on. Now, I dah tak ambil kehidupan ni seriously. I don't take life seriously. Now, bila aku fikir balik, life is never that serious. Can you imagine? 4 tahun lepas aku miskin nak mampus. Aku literally among the miskinest. Can you imagine kalau ada B40 tu? Masa tu tak ada B40, tak ada label-label B40 lagi. B40 bawah B40 tu aku. Kau bayangkan. And now aku macam, aku boleh melancong. Kau faham tak? Not to brag, okay? But life is never that serious. Can you imagine that? 3 tahun lepas aku tak makan 3 hari sebab aku tak ada duit. And now aku boleh melancong. Oh my God. And sekarang aku sedih. For what? Right? Kau patut. But again macam aku cakap, it's okay for you to sedih, but never tak bersyukur. Boleh kau nak sedih, tapi jangan kau tak bersyukur. Faham tak maksud aku? Always bersyukur. Kau sedih boleh sedih, tapi selalu bersyukur. Bila kau bersyukur, more to come lah. And aku dah I remember that time kan aku, oh my God, aku tak makan 3, oh my God. What the heck? Yeah, this past 2 years pun also, no, not 3 years ago. 3 years ago aku tak makan 3 hari. Better. Oh no. Yeah. Right? 2 tahun, no, setahun aku tak ada job. After case Ellie Surati, I go down. Because why? Because I tak take seriously the case. I start take Ellie Surati seriously after dia cakap dia ada mental health problem. Aku terus cakap, okay,
mental health problem is not something yang kau boleh main-main, right? Terus I took it seriously. And after that, aku dah tak ada job. But still better than aku tak makan 3 hari. Can you imagine? Right? So kalau aku sedih ke, aku nak nangis ke kan, aku ingat balik, oh, hidup aku dulu lagi teruk. So now it's better. Right? You can still makan at least. Now I'm happy. I'm happy actually. Tak banyak pun duit, tapi aku boleh makan. Boleh melancong juga. Kan? Mewah tu taklah, jauh lagi. But insyaAllah one day, we never know, right? And yeah, nasib baik aku jenis yang menyimpan. Kalau aku jenis yang berbelanja, aku dah tadi kat sini dah. Oh yeah, again, bersyukur. So sad, right? So sad that whatever. Sometimes we just need to let it slide. And then moving on. Because you cannot be sedih for too long. You need to move on, right? And that's life. So yeah, back to the topic. Yeah, I never take life seriously. And remember, you can be sedih. Remember, you boleh jadi. And ingat, sedih boleh, tapi jangan tak bersyukur. And jangan sedih lama sangat. Always find a positive side in life, you know. Aku nak korang cari positif dalam segala benda. Always looking positive things. Because we're gonna die anytime soon. Why would that's why I say life is never that serious. You grieving, you sedih, you bekerja keras for nothings. And then you buat macam-macam, you bekerja keras, you be harsh to yourself just for you to die anytime soon. Isn't that crazy? So, disebabkan kita tak tahu kita mati bila, always find a positive in life. Disebabkan kita tak tahu kita mati bila, carilah kebahagiaan tu. Cari positif dalam kehidupan, barulah kita bahagia. Aku kan, kalau aku nampak orang bahagia, aku akan tumpang bahagia. Sebab that's the only way untuk aku bahagia. Ada orang nampak orang bahagia, dia dengki. Benda tu negatif. Aku akan kalau nampak orang tu bahagia, aku tumpang bahagia. So that aku pun boleh bahagia sekali. Faham tak? And insyaAllah kebahagiaan tu datang ke engkau. Dia macam ni tau. Kebahagiaan pun sebahagian daripada rezeki. Rezeki ni satu form. Rezeki, duit, kesihatan, kebahagiaan. Semua ni. Ada macam-macam lagi lah rezeki, bentuk rezeki. Rezeki tak datang bergolek, rezeki kita kena cari. Macam tu juga kebahagiaan. Kebahagiaan tak datang bergolek, kebahagiaan kita kena cari. Ada orang, kebahagiaan dia daripada duit. Dia dapat duit, dia cari duit, dia spend. Itu kebahagiaan dia, lantak dia lah kan. Itu cara dia mencari kebahagiaan. And money can buy happiness. And ada orang pula tumpang kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan ni kita kena cari. And always cari. Please, cari kebahagiaan kau. And orang bahagia dengan cara masing-masing. Right? And for me, aku nak bahagia senang je. Aku always find a positive in everything. Not always lah. Kadang-kadang aku negatif juga.
Sebab orang kutuk-kutuk aku, kadang-kadang kita negatif lah. Kita pun manusia juga kan. Tapi in a positive side, let's say, orang tu kutuk aku. Dia cakap aku, let's say lah dia cakap, oh English kau teruk. Your grammar how? Okay. Positive side-nya, kau nampak kau punya weakness. Dia bagi tahu kau kelemahan kau, grammar kau broken, English kau how. Okay, bila kau dah tahu kau punya weakness, kau improve from that. Kan? Kau improve. Kau jadi lebih better. Itu positive side-nya lah. Kadang-kadang kan orang kutuk kita, walaupun diorang memang maksudkan, walaupun diorang memang benci kau, tapi kalau kau pandang dari sudut positif, kan? Maksudnya dia nampak kelemahan kau yang kau tak nampak. And itu adalah positive things yang kau boleh ambil. Okay, kau nampak kelemahan aku improve. Jadi lebih bagus. Itu opinion aku lah. Lepas tu, kau takkan nampak muka aku lagi ya. Aku cut off kau. Kau dah kutuk-kutuk aku. Macam tu lah, itulah apa yang aku buat. Itu positifnya. So, positif kan? So, at least macam, oh, thank you for telling me that. I'm gonna improve. Yeah, that's better. Tapi kalau kau being negatif kan, macam, oh, kau ni jahat lah dengan aku. Tak sangka kau macam ni. Kau pun sedih. You sedih, depress. Macam-macam lah. Kau depress, kau itu, kau ini, kau ini. Lepas tu? Gemam tak masa aku. So yeah, always find a positive in life, because that's how, bila you focus on positive, more positive things coming for you. And always hanging around with someone yang positive juga macam you. Tapi different tau, positive dengan being fake. Being fake, depan you dia cakap everything nice. Tapi belakang you dia cakap banyak buruk pasal you. Itu memang sial. Sebab tu aku cakap jangan bagi anak kau tengok aku. Sebab aku akan mencarut. Itu memang sial aku beritahu kau. Sebab kalau orang tu betul positif, dia akan bagi tahu right in front of your face, in a very very nice way, yang kau kena ubah. Macam tu. Tapi kalau orang fake, oh taklah babe, it's okay. At the back, and end up kau pun tak tahu apa kelemahan kau, tapi orang kutuk belakang kau. Gitu. So yeah. Oh my god, kita dah go too far actually. But aku sangat bersyukur dengan life aku. And actually, aku sedih juga. Cause ni, I just want to share with you. I just want you to be a good listener. Listener. Sebab aku bercakap dengan terapi aku tau. Aku jumpa ustaz juga. Aku jumpa feng shui. Okay, ni syirik tau. Aku tak tahu kenapa aku dah buntu sangat. Aku pergi jumpa feng shui. Benda ni syirik, aku tak condone. Sebab dia feng shui consultancy. And I really hope you guys jangan buat benda ni, please. Ini dah syirik. Tapi masa tu aku dah buntu, kepala aku dah serabut, dah. Aku pergi jumpa feng shui ni kan, feng shui ni beritahu aku macam, you, dalam hidup you, takkan ada siapa-siapa boleh tolong you. Tapi you boleh tolong semua orang. Tapi takkan ada seorang pun boleh tolong you. Somehow relate dengan life aku. Aku boleh tolong orang, tapi orang tak boleh tolong aku. Tolong bukan financially, emotionally. Aku tak ada emotional support. So, whatever
I've gone through, I keep it to myself. So, yeah. Okay, again, benda ni Syed jangan buat. Lepas tu aku pergi jumpa terapi. Terapi ni more suburban punya ni lah kan. Terapi pun cakap benda yang sama. Oh, bukan you seorang macam ni. Ramai juga macam ni. And I sangat-sangat happy bila you datang cari I and bercerita. Sebab people like you need someone to talk to. To let out everything. Because bila you simpan everything inside you, it's gonna get worse. And then dia cerita everything. Dia cakap lah macam-macam. And maybe you boleh start journaling. Lepas tu dia tanya aku, you buat apa lagi? Like what is your career? Aku cakap lah aku do YouTube and all that. Or maybe you can talk about your daily life to YouTube. Do journaling. That's how you journal your life. Right? Ada orang journal nulis. Aku journal bercerita. That's why aku nak start bercakap depan kamera, right? So dia cakap you can just talk to your audience. Maybe they want to know about your life too. So yeah, aku harap korang tak annoyed dengan aku lah. Aku nak cerita semua benda ni kan. Lepas tu aku jumpa Ustaz. Ustaz pun dia cakap like macam Allah tu maha mendengar. Kita solat 1 hari 5 kali. Berceritalah dengan dia. Kau nak menangis atas sejadah pun menangislah. So dia cakap, benda tu buat aku nak nangis lah. Macam bercerita dengan Allah, kau faham tak? Bercerita dengan dia. Apa masalah kau hari ni, cerita kat dia. Kadang-kadang kita selalu, macam kita solat, kita berdoa, kita minta, faham tak? Kita minta je, kita tak cerita apa yang kita alami, right? Apa yang kita lalui. Bercerita, dia nak dengar. Walaupun dia dah tahu segala cerita kau, dia yang aturkan perjalanan hidup kau. Kau just cerita je dengan dia. And itu terapi paling murah aku boleh cakap. Terapi yang tak perlukan duit. And aku macam, oh. Okay. And waktu kau semayang tu waktu yang sepatutnya kau tak serabut. Ada orang kan, dia semayang tapi masalah dia banyak kat otak. Dia tak boleh nak semayang sebenarnya. Kau faham tak? Dia semayang pun dah tak fokus. Sebab banyak sangat masalah dia. Aku tahu orang-orang kat luar sana yang tengok video aku ni, masalah korang yang tak boleh dibayangkan. Kau faham tak? Masalah korang yang ya Allah, teruknya masalah aku ni. Kau faham tak? Bercerita. Masa kau semayang tu kau cerita. Ya Allah, hari ni aku dah buat macam ni. Tapi aku gagal. Apa aku patut buat? Tapi ya Allah, ni kau just cry. You know, sometimes you have to cry. Tak kisahlah, oh lelaki tak boleh nangis. Just cry. Cry is for everybody. Oh lelaki tak boleh nangis. Who say that? That's your atuk yang cakap. That's your pakcik. That's your dad yang cakap. Everyone can nangis. You know, just cry. You can cry. But again, always be grateful. So yeah. Oh my god. Aku harap sangat terapi kan. More accessible to everybody. Oh, back to terapi topik kan. Aku tak nak sedih lama-lama. Okay. Back to terapi topik kan. Kita kat sekolah dulu ada counselling, right? Cikgu counselling. Tapi kita tak nak share masalah kita kat cikgu counselling sebab cikgu counselling akan cerita kat semua orang, right? Aku harap sangat kerajaan do something about cikgu counselling. Sebab cikgu counselling ni kan teruk lah perangai dia sebab dia asyik ngumpat student dekat cikgu-cikgu perempuan yang lain. Kau faham tak? Which is not healthy. And yeah, kerajaan literally need to do something with it. Because
Sampai bila korang nak teruskan tradisi macam expose aib orang kat orang lain? Diorang cerita masalah dia dekat you sebab dia trust you. And itu je cara-cara dia boleh let out everything. Tapi kau buka aib dia. Kau cikgu kot. Itu tanggungjawab kau. Kau makan gaji. Kau nak makan gaji haram ke? Geram aku dengan cikgu counselling. Why would you do that? Kalau macam aku terapi kan, aku kena sign NDA. Dia pun kena sign NDA. Dia tak boleh expose aku. And dia tak boleh record segala percakapan aku apa semua. So yeah. Student perlu cerita masalah dia supaya dia tak burn out, supaya dia tak stress kat sekolah, supaya dia tak depressed. Tapi dapat cikgu pula yang tambah lagi stress pergi expose dia. Cikgu counselling. Yeah, that's it. Nothing much yang aku nak bercakap. Aku just nak bercakap. Life is beautiful when you live beautifully. Macam aku cakap lah, find a positive side in life. Find positive things in life. So that you attract more positive things in your life. Yeah. Oh yeah, aku rasa so far tu je kot yang aku nak bercakap hari ni. See you in the next video. Sorry though, buat korang macam annoyed ke apa ke. Tapi I really hope you guys are okay with it. And again, this is our personal space, our space, our personal growth space. Yeah. Cerita pasal English kan. Aku kan kalau bercakap English dekat Malaysia kan, orang Malaysia akan kecam aku macam, your English is this, your English is that. Tapi bila aku pergi Canada kan, okay, one thing about Canadian kan, they all so nice. Not gonna lie. Diorang tak racist sebab negara diorang diverse. Negara diorang banyak immigrant. So diorang memang tak racist. Aku rasa Amerika lagi racist daripada Canada. Tapi diorang negara yang tak racist. Sebab diorang diverse, banyak immigrant kat situ kan. And one of them is me lah. And they love small talk. Macam aku pergi Tim Hortons kan, aku beli air ke kopi ke apa kan, dia akan datang kat sebelah. Hey, how are you? Oh my god, just now, you know what happened? My dog literally pee on my leg. Aku macam, oh my god, I really hope you okay, da. And start from that kan, aku improve my English. Like, if you want to master your English, talk to English people. Talk to white people. Or talk to someone that can speak English, right? And yeah, yang kutuk aku tak pandai English, orang yang memang tak bercakap English. Tapi bila aku cakap dengan orang yang cakap bahasa Inggeris, Mak Saleh itself, diorang kan, kalau kau broken English sekalipun kan, diorang macam eager to dengar, to faham kau tahu. Dia macam, okay. It's okay, I'm listening. Take your time. Kau faham tak? So aku macam, start from that, aku ada, I built the confidence to speak in English. Kadang-kadang kau kena tahu where you belong to, right? Kalau orang tak appreciate you here, somewhere else will appreciate you. Somewhere else will appreciate you. Maybe you haven't find your people. And this is the time for you to figure out. Find your people. Is it positive? Is it positive things? Is it positive advice? Oh my god. Aku nak jadikan tempat ni positive space. Personal growth space. Together, we be better.
and better and climb that ladder. Period. So itu saja. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oh my god. Aku tak suka cakap benda ni sebab dia macam iklan. Dia macam mempromosi some things. No, I'm not promoting my space. Kita-kita je. Cause aku tak nak lagi dah weh orang yang tak bukan datang ke aku punya video and then oh my god, I don't want that. Now aku avoid semua interview, aku avoid semua podcast. Cause I know audience orang tu tak boleh terima aku. Audience aku tak boleh terima orang tu, you know. That's just life again. Ada orang ada. Dia macam ni tau. Contoh dulu aku niche, aku dekat kampung. Tapi bila aku masuk mainstream, aku dah ke semua jenis audience. Dulu aku ada audience aku je. Audience aku yang lara kat kampung dengan kutu macam-macam. Tapi bila aku dah masuk mainstream, aku dah ada banyak cabang audience. Dan cabang-cabang ni tak semua terima aku. Ada orang macam, oh, apa benda ni? Tak ada manfaat langsung, right? Ada orang macam, oh, too much. I'm overwhelmed. Itu. So yeah, keep it niche. So jumpa in the next video. Bye. Love y'all. Yeah.